Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tengok FFB FFB. Oh, kita nampak dia ada price buat low. Histogram bawa buat high. Jadi seolah-olah macam ada sign of reversal lah kat sini. Cuma sign yang pertama kita nampak price tak berjaya untuk untuk FFB ni, dia tak boleh breakdown low BB ni. Maknanya ada market hilang volume kat sini. Jadi untuk memvalidkan reversal ni, rasa dia kena naik di atas ni lah, di atas kosong ni, MACD line naik atas kosong ni, untuk betul-betul serius dia nak buat reversal kan. Ok, cuba juga macam Kimlun ni nampak dah ada sign ni, ada low dan Instagram buat high low. Jadi ini pun dah ada macam MACD MACD market yang belum, dia tak ada yang berjaya jatuh di bawah. Kalau kita tengok monthly chart, monthly chart, tengok weekly ada masih momentum sell. Weekly masih momentum sell lagi. Weekly daily bertanda macam nak buat reversal, tapi tak pasti. Kena tengok dulu weekly, nampak masih ada momentum sell. Dia kena buat MACD dulu kat sini. Kalau untuk WPRTS, dia dah buat MACD. Tengok weekly masih lagi uptrend. Tanda baik, tanda upgrade. Weekly uptrend. Cuma for hour ni dia kena naik panjat atas kosong ni lah, untuk memvalidkan dia betul-betul serius nak buat reversal. Itu saja untuk teknik reversal. Assalamualaikum.